Macam brake caliper 4-port SYS boleh pergi ke tak boleh pergi? Dia ada 5 color tau. Sekarang ni kan korang tengok warna merah. Dia ada warna kuning, ada matte black, ada titanium dengan ada warna gold. Jadi macam aku cakap tadi diorang dah collab dengan SKJ Racing Team. Dia nak share resepi sikit untuk R&D. Benda yang menarik kat caliper ni, dia punya center bush ni tau, dia memang elok untuk korang punya positioning caliper. Sebab macam korang tengok motor Waisuku ni, dia punya disc ni belah kanan. Tapi ada motor-motor lama, ada disc yang belah kiri. Dengan caliper SYS ni, dia boleh kiri kanan. Lepas tu apa pula? Caliper ni kan caliper 4-port. So dia ada 2 piston, saiz dia 32mm. Dia pakai material AL7075. Memang top grade punya aluminium memang tahan panas lah. Lepas tu nak tambah lagi, dia salut pula dengan coating yang akan membuatkan dia punya piston tu tahan karat. So boleh tahan lama, tak ada lah caliper korang jam. Sembang lebat-lebat tak function juga kalau tak tunjuk kat korang bukti dia function ke tak brake ni. Mari sini aku tunjuk sendiri. Macam korang tengok tadi, kita orang dah run test pakai berdega ni. Kita orang break and rating overall aku boleh bagi 10/10 lah. Memang SYS and CKG make a great job making this caliper lah. Memang cengkaman dia macam gini bawa motor pun lagi selamat. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan caliper daripada SYS ni, korang boleh dapat dekat mana-mana workshop motor dekat berdekatan dengan korang lah. Tapi korang jangan risau, caliper ni universal. Semua motor kapcai boleh pakai punya. Tapi korang kena ingat lah, 4-port ni makan sedap ni.